Bank Dunia dedah 4 punca kenapa gaji rakyat Malaysia rendah padahal ekonomi kita steady guys. Jadi GDP Malaysia tahun lepas telah pun naik kepada 5.2%, tapi kenapa gaji kita rasa macam tak ke mana-mana? Jom dah explain. So punca yang pertama Bank Negara kata adalah produktiviti kita dah slow down. Pada tahun 2010, satu pekerja Malaysia boleh memproduskan output sebanyak 2 kali ganda lagi tinggi daripada pekerja China. Tapi hari ini pekerja China dah sama level dengan pekerja Malaysia. And kalau Singapura lagi jauh tinggalkan kita, maknanya kita tak dapat produce benda yang bernilai tinggi secepat negara-negara lain. Dan apabila output tidak meningkat, majikan memang tak ada sebab lah nak naikkan gaji. And dan punca yang kedua adalah syarikat top Malaysia semakin mengecil sekarang. Bank Dunia memanggil diorang sebagai firma perintis, basically syarikat yang paling cekak lah dalam sesebuah industri tersebut. Macam syarikat semiconductor, tech, oil and gas, mereka membayar gaji 3 kali ganda lebih tinggi daripada firma biasa. Tapi masalahnya market share diorang semakin mengecil. Apabila semakin mengecil, slot kerja yang membayar gaji tinggi itu pun semakin berkurang. Dan punca yang ketiga adalah graduan overqualified untuk kerja yang sedia ada. 36% graduan Malaysia membuat kerja yang tak memerlukan sebarang ijazah pun. Bukannya diorang ini memilih, tapi ramai yang fikir kerja sahaja dahulu asalkan ada gaji, sebab kalau tak kerja nanti dilabel sebagai terlalu memilih kerja. Dan hasilnya gaji hampir separuh daripada kawan yang dapat kerja yang match lah dengan kelayakan ataupun degree-nya. So degree yang sama tapi gaji beza macam langit dan juga bumi. Jadi tidak dapat dinafikan yang ekonomi kita sekarang memang tak boleh create cukup kerja yang berkemahiran tinggi untuk tampung semua graduan yang keluar setiap tahun. Dan punca yang keempat adalah perubahan iklim. So ramai tak expect benda ni boleh affect korang punya gaji. Yes, dah baca 2 kali sebenarnya part ni. Tapi kan apabila sebuah banjir itu melanda kepada satu kawasan ini, kilang terpaksa tutup. Yalah, macam mana nak beroperasi kan kalau kilang kita kerja tu sedang mengalami banjir. So apabila kilang terpaksa tutup, supply chain akan terganggu and then productivity pun jatuh. So apabila productivity jatuh, korang tahulah ending dia apa? Gaji tak naik, gaji stagnan. So korang rasa punca nombor berapakah yang paling korang boleh relate sekali? Komen dekat bawah, Daus nak dengar. Dan kalau korang rasa konten ini bermanfaat, tekan button like, share juga video ini dengan kawan-kawan korang, follow Daus kalau belum, dan jumpa lagi korang semua pada next video. Ciao.